Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our daily outlook untuk gold XA USD. Hari ni quite lambat sikit Ai buat ni. Dan daily outlook ni Ai dah bercuti selama almost seminggu jugalah kan, sebab Ai pergi Osaka daripada 1 sampai 6 hari bulan sampai semalam actually baru sampai semalam ni. Hari ni terus buat live untuk korang kan, untuk bagi kita punya daily outlook kita untuk gold ni lah. Okay guys, so thank you very much. Saya nak ucapkan thank you siapa E-Project 18 sebab join. Okay, thank you saya ucapkan sebab join kita punya live kali ni. Walaupun live kita ni dibuat pada waktu yang tak berapa nak orang kata nak senang orang nak join kan, sebab yelah pukul 3.27 sekarang. Dan korang mungkin tengah bekerja, ataupun ada yang mungkin baru nak bersiap-siap nak pergi kerja, mana yang shift malam kan. I pernah dulu shift malam juga. Tapi I still juga nak buat daily outlook ni pada masa-masa sebelum malam lah, because malam selalunya pergerakan dia laju sikit. Dan pergerakan yang laju tu yang seronok kita nak masuk sebenarnya lah kan. Okay guys, so tanpa kita membuang masa, okay, kita terus tengok dekat kita punya gold ni, chart gold kita ni kan. Saya harap korang boleh nampak chart gold kita ni. Dan kita terus kepada kita punya daily bias, pergerakan daily bias kita. Pergerakan daily kita. Okay, kita terus kepada pergerakan daily. Sebab kita tak nak tengok weekly. Sebab weekly kita akan buat pada hujung minggu lah. Weekly forecasting lah kan. Yang ini kita nak cakap berkenaan dengan daily punya pergerakan. So of course lah kita akan start daripada daily. Kita tak akan start daripada weekly. Okay, kita tak akan pergi kat weekly. Kita just tengok daily dan ke bawah sahaja. Tetapi suka untuk Ai beritahu bahawa kalau kita jeling sekejap dekat daily time frame sebenarnya kita ni berada di dalam, sekejap Ai onkan apa ni jap. Ai onkan indikator fair value gap jap. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni gold ni, kalau kita tengok pada daily time frame, pada weekly time frame, kita sebenarnya berada di dalam satu weekly bullish fair value gap. So on weekly time frame adalah logik kalau kita katakan mungkin akan ada sedikit penolakan daripada sini. Sedikit pun boleh, banyak terus pun boleh juga. Kan, boleh juga. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan weekly. Kita tak nak pergi lebih lanjut pasal weekly sebab kita nak tengok daily dan ke bawah sahaja. Tapi kita nak letak dekat belakang kepala kita bahawa price sekarang ni dia berada di dalam daily bullish fair value gap, dan area sini adalah satu area bullish liquidity yang kuat di mana price tu boleh tertolak ke atas sebab dia bullish sebab dia bullish. Okay, alright, so kita terus pergi dekat daily. Okay, dan satu benda yang korang boleh nampak juga daripada daily, pergerakan daily yang recently, ingat tak beberapa hari, even minggu lepas Ai ada cakap yang price sekarang ni dia berada di antara, dia terkepit di antara satu bullish daily fair value gap dan juga satu bearish daily fair value gap kat sini. That's why beberapa hari kebelakangan ni korang nampak price ni dia ding dong kat dalam ni je. Dia naik turun macam ni. Dan kita boleh expect benda ni berlarutan selagi tiada pemecahan liquidity berlaku ke atas ataupun ke bawah. Macam ni. Tak ada price yang gerak pecah benda-benda ni semua. Okay? Kalau tak ada price gerak pecahkan antara atas ni punya fair value gap, liquidity kat atas ni, bearish liquidity kat atas ni ataupun bullish liquidity kat bawah ni, kita akan sentiasa melihat price ni akan membuat ding dong ataupun sideway lah kan, sideway lah dekat sini. Okay, so benda ni Ai dah expect dah daripada minggu lepas. Saya dah expect dah yang benda ni akan sideways. Dan tengok apa yang terjadi sekarang ni, memang dia sideway pun. Beberapa hari dia sideway, sehingga pada pendapat Ai lah, sehingga akan ada satu news yang besar
akan memecahkan dia sama ada ke atas atau ke bawah. Itu something yang kita tunggu-tunggulah. Dan guys, bila kita cakap berkenaan dengan news, bagi I check juga. Hari ni ada news tak? Sekejap guys, I check sekejap Sebab bila kita cakap berkenaan dengan technical analysis, kita tak boleh lupakan juga fundamental analysis. Fundamental analysis pun penting juga guys. I check sekejap. Okay, so hari ni kita ada unemployment rate pukul 9.30 malam. Non-farm payroll, which is besar hari ni. Non-farm payroll. Dan juga Michigan consumer sentiment. Ini tak berapa nak besar sangat lah. Ada 3 yang besar malam ni. Unemployment rate untuk September, data September. Non-farm payroll private untuk September. Non-farm payroll Oktober. Dan juga kita ada Michigan consumer sentiment malam ni news. Okay, so ini boleh dikatakan agak besar, tetapi sekarang ni US masih berada di dalam shutdown. Yes. Mubarak, saya baru nak cakap Mubarak. Sabar. Relax. Faham. Saya baru nak cakap ni. Mubarak cakap, bukan government tutup lagi. Ya, betul. Okey, tetapi korang perasan tak baru-baru ni ada beberapa news yang sepatutnya dia release tapi dia tak release. Kenapa? Kenapa dia tak release news tu? Sebab sekarang ni US, Amerika Syarikat, diorang punya government tengah shutdown. Shutdown maknanya ibarat kalau macam korang ni kerja kerajaan lah. Contoh korang kerja apa? Polis ke? Korang kerja apa-apalah. Tak kisahlah. Kerajaan lah. Kaki tangan kerajaan lah. Kan? Korang pergi kerja pun disebabkan government dia tengah shutdown. Korang tak dapat gaji tau. Korang tak dapat gaji. Jadi data-data yang sekarang ni Sorry. Ai sebenarnya sesama sebenarnya bawa balik daripada Jepun ni. Data-data yang sekarang ni ataupun news-news yang bakal kita nampak yang kita nampak dekat dalam My Effect Book ataupun Forex Factory ke apa kan. Yang diorang kata nak release tu, ada kemungkinan dia tidak akan dirilis ataupun maybe tak release. Sebab apa? Orang yang nak release tu disebabkan government shutdown ni. Jadi sekarang ni, thank you Mubarak. Saya baru nak cakap Mubarak. Kamu dah cakap dulu. Bagus. Ni alert ni, bagus ni. Trader yang sangat alert. Saya suka. Okay, so maknanya ada kemungkinan data ni takkan keluar malam ni. Data ni takkan keluar. Jadi bila data ni tak keluar, orang nak release cuti. Ya, betul. Orang nak release cuti. Sebab apa? Kenapa orang tu cuti? Sebab government dia shutdown. Jadi kalau dia datang kerja pun dia tak dapat duit guys. Dia tak dapat gaji guys. Jadi might as well dia cuti. Kalau AI pun, kalau AI kerja dengan kerajaan, tiba-tiba kerajaan cakap, okay, kerajaan kita shutdown, and then korang datang kerja, korang tak dapat gaji. Macam tu kan. So siapa nak datang kerja? Baik aku buat Grab kan. Baik aku buat Lalamove ke apa ke kan. Macam tu. Jadi itulah sekarang ni yang tengah terjadi dekat Amerika sekarang ni, di mana dia punya sebab kenapa dia berlakunya government shutdown ni adalah percanggahan pendapat di dalam Kongres diorang dalam diorang punya Dewan Kongres. Kalau macam kita Dewan apa Dewan Parlimen kan. So diorang kena ada apa yang dikatakan AFA kata abang guna prop firm ke? Soalan ni saya dah banyak dapat dah. Awak tengok kat saya punya bio, nampak dah saya memang trader prop firm. Okay. Alamak, apa tadi nak cakap Aduh, lupa dah. Okay, so maknanya selagi government shutdown ni, data-data ni dia takkan keluar. Jadi bila data ni dia tak keluar guys, so kita boleh expect pergerakan sideway ni akan berterusan. Dan gaduh parlimen. Ya, betul. Diorang gaduh. Diorang dalam parlimen diorang tengah gaduh. Ibaratlah kalau macam dalam parlimen kita, PMX bagi satu macam bajet, tapi bajet tu tak disetujui oleh
kebanyakan ahli-ahli parlimen. Jadi dia tak boleh nak usulkan dah benda tu. Dia tak boleh nak jalankan benda tu. Jadi bila dia tak boleh jalan, itu yang dia stuck tu. So jadi sekarang ni dekat US, masalah sekarang ni bukan masalah ekonomi. Masalah sekarang ni ialah masalah politik. Masalah ekonomi dia orang memang teruk dah, kan? Ekonomi dia orang memang teruk. Dan masalah sekarang ni ialah masalah politik dalaman dia orang. Dewan Kongres dia orang tak mendapat satu kata sepakat untuk orang kata apa, yalah nak bagi sepakat untuk release bajet tu. Dan ni something yang Ayi nak cakap sikit lah. Kalau benda ni guys berlaku dekat Malaysia dan tiba-tiba kita punya PMX kita pergi jalan-jalan luar negara, memang kena hentam lah dengan rakyat kan. Tapi Donald Trump apa dia kisah kan, dia main jalan je. Itu dia datang Malaysia lah, lepas tu dia pergi Korea pula kan, pergi Jepun pula lah kan. So tak tahulah, itu berkenaan dengan negara luar kan. Walaupun kita tak nak ambil tahu sangat, tapi kita kena ambil tahu juga sebab kita trader. Kita trade XAU USD, dan XAU kita ni bukan XAU MYR kan. Kan XAU USD. Okey. Tapi guys, satu benda yang I nak ingatkan, bagus Mubarak ni ada cakap. Satu benda yang I nak ingatkan, government shutdown ni dia bukanlah benda yang first time terjadi. Dulu tahun 2019-2018 pun ada terjadi juga government shutdown. Jadi nasihat I ialah kalau nak tunggu pergerakan yang besar, tunggu nanti time government shutdown ni dia dah settle, korang akan nampak satu pergerakan yang besar. Maybe ke atas, maybe ke bawah. Kita tengok macam mana. Tapi pada I, goal ni dia ke atas sajalah. Dan sekarang ni sebenarnya adalah satu masa yang bagus untuk retracement kepada goal ni. Kita nak tengok kalau goal ni ada retrace ke bawah, and then after that dia masuk dalam kita punya GZ, golden zone, kepada range yang lebih-lebih besar, for example weekly range ke kan. Lepas tu after that dia boleh pacak balik naik ke atas kan, which is very best lah. Time tu kan boleh masuk swing lah, swing trade daripada situ. I menunggu benda-benda tu semua. I harap nanti government shutdown ni settle je, I harap dia turun bawah dulu. Dia manipulate ke bawah dulu. Dia manipulate ke bawah dulu, kutip semua order kat bawah tu. Okay, GZ untuk apa? Untuk range weekly. Then after that kita dapat confirmation kita boleh bantai daripada bawah, libas daripada bawah, kita boleh hold balik sampai ke all time high. Itu I punya plan lah. Ni I bagi tahu kat korang. I bagi tahu kat korang I punya plan. I harap sangat dia apa ni? I harap sangat dia manipulate ke bawah dulu. Mubarak ni cakap lagi sekali, pernah jadi dulu Abah tutup kerajaan keluar bajet ikut suka. Oh iyalah, berkenaan dengan ni berkenaan dengan time kita COVID dulu kan. Yalah. Lepas tu dia cakap semalam Demokrat kita tahu tak nak sign resolusi Trump sebab jejaskan rakyat miskin. Betul. Saya nampak lah. Ini satu benda yang saya setuju lah dengan Abang Mubarak ni. Dia komen ni kan. Resolusi yang Trump buat ni, dia sebenarnya dia memihak ke arah maha kaya tau. Biasalah dia businessman kan. So bila dia memihak kepada maha kaya, sedikit sebanyak sebenarnya dia dapat jugalah orang kata apa, kebaikan daripada tu sebenarnya. Kan dia tak ke arah orang kata apa rakyat-rakyat marhain. Contohlah macam kita lah kan, dulu masa Abah naik kan, Abah naik masa COVID, dia bagi kita keluar KWSP. So benda-benda macam tu dia nampak macam ke arah rakyat. Tapi yalah, benda-benda ni berubah kan, tapuk pemimpinan berubah, apa dasar pun berubah. Benda-benda ni semua memang akan efek lah ekonomi dan juga akan efek mata wang sesebuah negara tu sendirilah. So sekarang ni Trump ni dia banyaklah dapat backlash daripada dia punya apa, even dalam ahli-ahli Kongres dia tersendiri. So kita tengok macam mana nanti. Okay, so itu berkenaan dengan fundamental ni. Kita stop berkenaan dengan fundamental sebab kita tak nak buat lama-lama sangat kita punya outlook ni kan. Tak nak lama-lama sangat. Okay, tetapi kita sekarang ni kita nak tengok bias kita. Dalam sideway macam ni, I tak pernah cakap sideway kita tak boleh trade guys. Sideway kita masih boleh trade. Mungkin kat luar-luar sana korang mungkin belajar daripada cikgu-cikgu sekian-sekian kan. Dia kata, oh sideway jangan trade. Dia kata bahaya. Pada pendapat I, sideway adalah masa di mana kita boleh trade. Kita masih boleh trade. Boleh trade. Cuma kita tak boleh hold
position yang lama lah. Cuma kita tak boleh swing lah. Itu je. Kita tak boleh hold jauh-jauh. Itu je lah. Tapi setakat nak trade kecil-kecil kan. 100, 200, 300 pip pada hari tak ada masalah. Boleh. Sebab apa? Gold satu hari dia boleh bergerak sebanyak 1000. Baru-baru ni, gold pernah bergerak satu hari 3000 pips guys. 3000 pips. That's record tau. Penurunan. Dia turun. 3000 pips turun. Sebanyak satu hari. Ni baru-baru ni. Kan? Dan sebelum ni dia pernah gerak sebanyak 1280 pip dalam masa satu hari. Jadi dalam keadaan dia sideways macam ni pun kita masih boleh trade. Tapi macam mana kita nak trade ialah satu benda yang thank you Natra sebab follow, okay. Dan macam mana kita nak trade ni ialah satu teknik yang paling sesuai untuk trade semasa berlakunya sideways adalah apa yang kita panggil sebagai liquidity grab ataupun liquidity sweep. Dia tak kisahlah siapa panggil liquidity sweep ke liquidity grab ke kan. Kenapa? Sebab semalam Ayah ada ambil satu trade. Okay, let me share you. Semalam Ayah ada ambil satu trade. Okay, kalau kita tengok semalam punya candle ini semalam punya candle. Okay, ni semalam punya candle dan Ai akan refer semalam tu punya candle dekat hari sebelum tu untuk mendapatkan bias dia. Dan hari sebelum tu, ini benda-benda ni semua Ai ada share dekat dalam Rumah Biru. Siapa yang join dalam ni yang masih belum lagi join Rumah Biru, make sure korang join Rumah Biru supaya korang boleh dapat update-update ni everyday secara percuma. Kita tak ada charge korang. Tak ada charge korang, okay? So, bila kita nak trade semalam, kita kena tengok hari sebelum tu punya bias. Tetapi pada hari sebelum tu kita nampak dia close dalam keadaan inside bar candle. Maknanya dia di dalam kandungan candle yang hari yang sebelumnya. Bila dia tidak menghentam mana-mana high ataupun low, dia stuck dekat dalam ni sahaja. Dia sebenarnya tidak memberi gambaran possible pergerakan yang mungkin berlaku. Dia tak boleh memberi gambaran bias kepada kita guys. Jadi bila dia tak boleh memberi gambaran bias, kita kena tengok hari yang sebelumnya. Okay. Dan hari yang sebelumnya kita nampak candle hari apa ni? Nampak tak korang? Nampak kan? Okay. Candle hari kita refer pada candle hari Selasa. Even kita nak trade pada hari semalam pun kita refer kepada candle hari Selasa. Kita nampak dia ada closing yang ini Dia closing lebih rendah daripada shadow low candle hari yang sebelumnya. Yang ni. Ini. Sekejap. Kasih tebalkan sikit ni. Warna putih ni kalau korang nampak ni ada putih ni sikit putih ni. Ini. Okay. So, daripada sini Ai telah pun mengatakan bahawa bahawa bias untuk Ai cari adalah adalah bersifat sell, adalah bersifat bearish. Dan bila kita refer kepada candle yang ini punya bias, kita tak boleh tengok pada previous day high yang ini. Yang hari yang sebelumnya kita tak boleh tengok kat sini. Sebab yang ini tidak membantu dalam membentuk bias. Dia tidak membantu dalam membentuk bias. Kita perlu tengok dekat sini. Maknanya candle yang kita refer sebagai bias tu, untuk kita jadikan sebagai kita punya bias kita untuk kita cari sell macam tu. Jadi semalam apa yang berlaku ialah kalau kita tengok pada M5. Okay, ini M5 Okay, kita tengok price tu dia naik balik macam ni. Dia naik balik sini. Nampak tak? Nampak korang nampak kan? Okay, dia naik balik. Dia naik daripada bawah ni, dia naik, dia buat low kat sini, dia naik sekali lagi, dia buat low kat sini, dia naik sekali lagi, dia buat low sekali lagi kat sini, and then after that naik sini, lepas tu dia pecah dekat sini. Ini adalah tempat di mana candle tu start untuk pecah. Maknanya dia pecah low yang terakhir lah. Low yang terakhir tu yang ini lah. Yang ini lah. Low yang terakhir tu yang ini lah. Nak ambil yang mana, yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Sini pun, ini paling okey lah. Kan? Dia telah pecah low yang ini. So inilah semalam kenapa Ai sell semalam tu. Kalau korang tengok, kalau korang tertanya-tanya lah kan. Bila Ai nampak dia dia pecah macam ni kan, maknanya dia dah nak mengubah arah. So Ai sell kat sini semalam dan Ai dapat lebih kurang dalam banyak jugalah. Banyak pip jugalah. Daripada sini sampai bawah ni lebih kurang dalam 370 pip. So ini adalah satu konsep liquidity concept. Dan setup ni kita namakan sebagai setup liquidity grab ataupun liquidity sweep.
Dan benda ni kita ada belajar sebenarnya dekat dalam kita punya kelas kita. Dan dia punya kriteria dia semua dalam kelas lah kan. Kita akan ajar dalam kelas apa yang kita nak tengok, apa bentuk-bentuk liquidity yang kita nak dia hentam dulu, apa bentuk-bentuk liquidity yang kita nak dia hasilkan dulu untuk membantu price tu untuk terus turun ke bawah. Macam tu. So ini semalam yang kita dapat trade tu. Kalau korang tengok dekat dalam Ai punya bio, Ai ada post video berkenaan dengan trade yang Ai ambil ni kan. Maknanya dia macam time lapse lah, time lapse trade ni dekat dalam bio Ai, dan Ai dapat lebih kurang 4,000 USD daripada trade yang ini. Okay, so ini semalam punya case lah. Ni semalam punya case. Ni ada komen ni daripada FF Rayat, cakap Ai punya cara trade berapa RR dan win rate. RR saya tak tetap bro. RR saya tak tetap. Kalau saya confident, saya boleh hold agak jauh lah. Saya pernah hold swing trade sampai 1/8 RR. 1/8 RR. Itu baru-baru ni lah, pada bulan 5 hari tu. 1/8 RR. Dan kalau untuk saya punya prop firm, selalunya 1/2 RR saya dah kutip dah lah. Sebab prop firm kita tahulah dia ada consistency rule and everything kan. So ini ada satu soalan yang Ai suka ni. SL berapa pip? SL saya tak akan ikut berapa pip. Dia ikut setup. Dia ikut setup. Kalau setup saya tu pada time frame yang besar, SL saya akan jadi besar sikit. Kalau setup saya pada time frame yang kecil, setup saya SL saya mungkin akan kecil. Tapi apa yang saya konsistenkan bukanlah SL. Sebab dulu saya pernah jadi brother ke sister dot ni. Saya pernah jadi dia ni. Saya konsisten. Sebab saya belajarlah dengan ada certain cikgu dulu kan. Dia kata, oh gold ni kan SL 80 pip cukup kot. Dia kata macam tu kan. Tapi itu semua bida'ah guys. Bida'ah. Sebab apa? Setup yang dapat lain-lain. Setup yang kita dapat lain-lain. Jadi nak selamat untuk SL ni, kita jangan tetapkan SL. Kita tetapkan risiko setiap trade tu kita. Risiko setiap trade tu dalam bentuk dolar. So kena buat kira-kira sikit kat situ. Sebab kita nak kira-kira. Sebab saya nak tahu risk. Yalah, kita risk kita adalah pada US dollar, bukan pada stop loss. Itu silap ramai orang dekat luar sana. Dia orang kira risk daripada stop loss. Itu tersilap. Student Ai mungkin tahulah. Yang Ai punya cara kira risk Ai adalah pada dolar tu, bukan pada stop loss. Jadi apa kita buat ialah kita ada buat satu pengiraan di mana nanti kita constantkan US dollar tu. SL kita variable kan, kita berubah-ubah kan, dan kita akan dapat lot size yang berbeza-beza untuk setiap setup kita. Itulah. Risk kita pada percentage kita sanggup risk. Ya betul. Betul. 1% ke berapa persen ke kan. So maknanya kalau kita nak risikokan 1%, let's say lah kalau kita nak risikokan $100 for example kan, stop loss kita, kalau let's say stop loss kita 100 pip, kita hanya boleh masuk 0.1 lot saja. Tapi kalau kita nak risikokan amount yang sama, tapi stop loss kita for example 200 pip for example, kita mungkin stop loss kita lot size kita mungkin akan lebih kecil. So itu cara Ai lah kan. Itu cara Ai punya money management lah, bukan pada stop loss. Bukan pada stop loss. Okay, tapi kita konsistenkan pada kita punya risk dollar kita tu, dollar risk dia tu. Okay, alright. Okay, so ini adalah semalam punya cerita. Okay, so dekat sini memang boleh dapat 1/2 tak silap Ai. Kalau masuk dekat sini kan, SL kat atas ni memang boleh dapat 1/2. 1/2.47 boleh dapat kat sini. Ai trade funded berapa lama dah? Dah lama dah. Saya pun tak tahu daripada bila saya start funded. Dah beberapa tahun lah. Saya dah beberapa tahun lah funded kat sini. Okay. So 1/2 memang boleh dapat. Guys daripada sini memang boleh dapat 1/2. So tak ada masalah untuk korang tak jaga MM lah. Kan. Cuma apa yang korang perlu buat ialah korang perlu wasatiyah je. Korang perlu disiplin je. Tunggu sampai dia hit TP korang. Kat bawah ni kan. Kalau 1/2 siap ada terlebih lagi kat sini. Kan. So kena tunggulah sampai dia hit TP. Janganlah asal biru close. Kan. Kena itu disiplin. Itu Ai tak boleh nak ajar.
Kan, itu Ayi tak boleh nak ajar. Okey? Nah, disiplin tu kena lahir daripada diri korang sendiri. Ayi pun dulu pun nak disiplin pun susah, agak susah, makan masa. Tapi at the end of the day, Ayi sedar yang selagi aku tak disiplin, aku takkan jadi profitable. Jadi that's why Ayi asah minda Ayi asah Ayi punya mentality untuk kekal disiplin. 1:2, 1:3. Kita tengok macam mana kan. Macam tu. Okay. Alright. Ini adalah kisah semalam. Kan. Ini adalah kisah semalam. Dan kita nak tengok kisah hari ini. Alamak. Terpadam pula indikator ni. Kejap Sekejap, masuk balik indikator. Fair value gap ni indikator. Sekejap Tak. I tak padam. Okay. Alright. So, kita nak tengok kisah hari ni. So, hari ni punya kisah. Kita nak tengok bias hari ni dulu. Okay. Kita nak bias hari ni. Kita nak tengok bias hari ni. Okay. So, ini adalah candle hari ini. Candle yang dah open hari ini. Ini adalah candle yang dah open hari ni. So, bila kita nak tengok bias, kita kena tengok semalam punya candle. Macam mana dia close. Yang ini. Semalam punya candle ni. Kita nak tengok semana dia close semalam ni untuk kita tentukan bias kita untuk hari ni. Okay. So, daripada candle semalam ni punya closing. Cuba komen beramai-ramai. 27 mata memandang ni. Cuba komen beramai-ramai. Bias kita untuk hari ni adalah apa? Buy atau sell? Cuba komen sikit. Beramai-ramai. Please. Cuba komen sikit. Danny cakap buy. Okay, lagi. Closing untuk hari ni Cik Lee cakap sell. Lagi. Lagi guys. Amrun cakap buy. Kobeh cakap sell. Mubarak cakap pin bar. Nikah cakap sell. Okay. Pada pendapat Ayi, dan korang nak setuju ke tak nak setuju, is up to you. Okay, it's up to you because kita ada pendapat masing-masing. Kita nampak candle semalam ni, kita nampak dia naik tau. Dia naik sini, naik. Kemudian dia cuba untuk close lebih tinggi daripada shadow high candle hari yang sebelum dia tu. Tetapi dia tertolak semula ke bawah. Nampak tak? Dia tertolak semula ke bawah daripada sini. Okay, so dan kita nampak dia telah pun close lebih rendah daripada shadow high candle daily yang sebelumnya. Yang ini kan. Kita nampak dia dah close lebih rendah macam ni. So, dekat sini Ayi boleh mengatakan bahawa bias Ayi hari ni adalah untuk mencari sell. Ren Espada cakap baru masuk. Tak apa, kita ada recording nanti. Ren, don't worry. Be happy, okay? Kita nampak yang dia dah naik dan dia telah pun turun dan close lebih rendah daripada shadow high hari yang sebelumnya. Okay, so apa yang Ayi nak cari hari ni ialah Ayi nak cuba untuk mencari sell. Okay, alright. Itu Ayi punya bias Ayi hari ni. Okay, tetapi dekat mana kita nak cari sell? Dekat mana kita nak cari sell? Okay, daripada candle daily ni saja sebenarnya kita dah boleh nampak dua tempat di mana ada satu tempat di mana ada bearish liquidity yang besar. Okay, satu ialah dekat sini guys. Satu ialah dekat sini. Mubarak cakap sell now. Kita tak ada kita tak buat sell now macam tu Satu ialah pada previous day high. Previous day high ni adalah satu tempat yang ada bearish liquidity yang sangat besar lah. Itu something yang kita boleh, orang kata apa, boleh cakap sebagai satu tempat yang ada bearish liquidity yang sangat besar. So, kalau price terkena kat previous day high, korang just monitor seperti mana bila price ni terkena dengan previous day high yang sebelum ni, nampak? Yang semalam bagi kita sell semalam tu. Yang bagi setup sell kita semalam tu. So, mungkin dia boleh jadi lagi hari ni. Dan kita tengok macam mana price yang naik ke atas ni mungkin adalah salah satu bentuk manipulasi. Kan? Dia naik sampai sini and then after that dia turun balik ke bawah macam ni. Boleh jadi juga. Kan? Macam tu. Okay, itu satu Itu satu. Previous day high. Dan kalau korang turun kat 4 hour time frame. Kan? Korang turun kat 4 hour time frame. Actually korang boleh nampak satu bentuk engulfing dekat sini. Engulfing. Kalau korang pergi tengok dekat line chart, korang nampak lah. Nampak? Ada satu
high dekat sini. Ni ada satu high dekat sini. Ini. Okay. Ini adalah satu bentuk engulfing. Engulfing type berapa ni? Engulfing type 2. Engulfing type 2. Di mana price sekarang ni dia dah melanggar dah kat sini. Ni Engulf type 2. Engulf type 2 pun juga adalah merupakan satu bentuk bearish liquidity. Sebab apa? Di sinilah bermulanya satu pergerakan yang besar ke bawah sini. Maknanya kat sini ada banyak seller. Ada banyak seller dekat sini, kan? Dan seller ni lah yang bertanggungjawab untuk menolak price tu jauh ke bawah macam ni. Pada hari semalam lah. Pada hari semalam. Okay? Alright. So, itu satu lagi tempat. Okay. Dan kalau kita tarik, nak meremang bulu roma tak sikit. Kalau kita tarik Fibonacci daripada atas ni sampai bawah, okay, kita nampak yang area engulfing ni, dia terkena dengan kita punya golden zone kita kat sini. Nampak tak? Sini kita punya golden zone kita. Kat sini. Okay? Dia ada terkena dengan kita punya golden zone kita kat sini. So, tempat sini pun adalah satu tempat yang best untuk kita cari sell. Tetapi, make sure korang cari sell bersama-sama dengan confirmation. Jangan terus masuk sell. Seperti mana yang Abang Mubarak cakap ni. Sell now, lepas tu dia gelak, lepas tu dia berenang-berenang macam ni. And, tunggu confirmation. Ada confirmation, ada perubahan arah pada lower time frame. Nak masuk sell, tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Selagi tak ada perubahan arah pada lower time frame, janganlah masuk, kan? Senang je confirmation kita. Kalau nampak ni, sekarang ni dia naik balik, nampak? Siapa yang sell kat sini tadi kan dah kena dah. Dia naik balik macam ni. Kan? So, kita kena cari confirmation dengan baik, guys. Kita jangan jadi macam trader-trader dekat luar sana yang Ayi nampak bila masuk zone je terus layer. Kita tak suka buat macam tu, guys. Sebab apa? Tiada kepastian bahawa price tu nak turun daripada situ. Dan kepastian kita adalah daripada market structure. Jadi kalau structure tu tak tunjuk lagi nak turun, so janganlah sell. Macam tu lah. Contoh kalau korang tengah naik bukit lah. Okay, korang tengah naik bukit. Kan, korang naik kan. Tiba-tiba korang terfikir, bukit ni nak naik lagi ke? Padahal bukit tu terlalu besar. Kan? Thank you Zain sebab join kita. Bukit tu terlalu besar, korang tak tahu sama ada dia naik ke turun. Korang tak tahu. So korang tengah naik, korang tengah berjalan ni, naik kan. Okey. Bertangga naik ke atas kan. Tiba korang tertanya, bukit ni dia masih nak naik lagi ke? Dia ada nak berturun sikit kan. Dia nak turun sikit. So cara korang nak tahu bukit korang tu dia nak menurun ialah dia dah mula turun ke bawah lah. Maknanya dia daripada dia naik macam ni, dia akan mula untuk korang rasa dia akan mula macam nak menurun ke bawah sikit. So itu adalah korang punya confirmation untuk menunjukkan yang pergerakan tu dia nak menurun. Selagi dia tak turun, dia belumlah nak turun maknanya. Jadi korang kena berjaga-jaga dengan market structure ni, okay? Mubarak cakap, jangan follow sell tadi, gurau je, mereka akan komen. Tak apa. Cuma sekarang ni, thank you Kada sebab join. Thank you Kada. Sebab sekarang ni, Mubarak, sebab sekarang ni dah masuk November kan. So sekarang ni kita ada satu rule lah, di mana kita tak boleh nak bagi buy now, sell now dalam kita punya live kan. So, sekadar macam selingan-selingan, borak-borak macam tu kan. Borak-borak orang kata apa, gurau-gurau tu tak ada masalah. Ayi pun takkan bagilah sell now, buy now. Sebab benda-benda ni semua dia akan membuatkan kita macam terlalu keterbergantungan kepada seseorang lah. Ayi tak nak melahirkan student-student yang terlalu bergantung kepada Ayi. Ayi nak, bila Ayi ajar, korang boleh sendiri-sendiri buat duit. Sendiri-sendiri boleh trade. Ayi nak orang yang macam tu. Tak nak terlalu bergantung kat Ayi. Dulu pun Ayi pernah bagi signal, guys. Tapi bila Ayi tengok-tengok kan, macam orang terlalu bergantung kat Ayi tak nak lah benda-benda macam ni. Okay. So, Cik Lee cakap, kalau dia lepas golden zone tu, apa decisionnya? Kalau dia lepas golden zone ni, kita akan tunggu kat previous day high. Ada satu lagi area. Okay. Saya besarkan sikit. Ada lagi satu area liquidity dekat previous day high ni yang kita boleh cari juga confirmation dekat sini.
Ini dua tempat je. Satu dekat sini, engulf type 2 ni. Satu lagi ialah pada previous day high ni. Kalau berlaku perubahan arah, kalau ada confirmation. Kalau ada confirmation. Dekat bawah, dekat engulf type 2 ni pun, kalau ada confirmation juga. Tak ada confirmation, kita takkan masuk, guys. Kita takkan masuk. Kalau tak ada confirmation. Sayang duit korang. Sayang duit korang, okay? Jangan sedekah kat broker. Broker sedekah kat kita tak apa, sebab dia orang kaya. Selalunya sedekah ni, dia daripada yang kaya kepada yang miskin. Kan? Kita, biar broker yang dah kaya raya ni sedekah kita. Kita tak payah sedekah dia orang. Buat apa? Kan? Macam tu. Okay, alright. So, Kadar cakap macam mana nak belajar? Boleh PM tepi Macam mana belajar? Boleh DM. Boleh DM. Ataupun dekat bahagian bawah live ni, ada satu, bawah kiri ada satu macam arrow tu untuk terus DM AI. Boleh tekan kat situ. Boleh tekan kat situ Alright. Kobe cakap macam nak belajar macam ini kena masuk kelas lah Kobe. Masuk kelas nanti kita akan ajar lebih detail lah dalam tu. Sebab dalam ni kita just buat outlook je. Kita nak bagi tahu kita punya zone-zone ni kan. Hari Jumaat biasa sedekah amal jariah kat broker. Hari Jumaat adalah hari yang sangat-sangat tak best untuk trade. Saya sendiri pun banyak juga kantoi pada hari Jumaat dulu. Sebab apa tau? Sebab apa? Okay. Biar I terangkan sikit. Kenapa hari Jumaat selalu dia macam tu? Sebab apa? Price untuk membentuk satu batang candle, guys. I terangkan Untuk membentuk satu batang candle, kan, dia mesti ada bontot-bontot dia. Betul tak? Dia mesti ada shadow dia. Ni shadow lah. Imagine ni shadow lah Okay. Katakan sekarang ni, candle ni dia dah naik. Dia dah naik lah. Macak lah. Macak naik kan. Tiba hari Jumaat, selalunya dia nak buat shadow ni. Dia nak buat penurunan untuk shadow ni. Yang ini. Penurunan sikit ni. Selalu kita terkena dekat sini. Ramai orang yang terkena kat sini lah. Dan ada trader-trader kawan-kawan AI yang memang tak trade pada hari Isnin, dia tak trade pada hari Jumaat. Dia trade pada hari lain-lain sahaja. Dia tak trade pada hari Isnin dan Jumaat. Tapi kalau ada setup, kalau jaga MM, tak ada masalah kan. Terpulang lah kan. Terpulang lah kan. Macam tu. Jauh juga lebih kurang 100 pip ke PDH tu. Kan Sifu? Ya betul. Gold ni 100 pip biasa Zain. Candle M5 pun sekarang boleh gerak 100 pip. Boleh gerak 100 pip. Memang biasalah. Itu orang kata apa, something yang sangat-sangat normal lah sekarang untuk pergerakan gold sekarang ni. Bayangkan candle M5 boleh gerak lebih 100 pip. Gila weh. Dulu masa zaman-zaman AI 5-6 tahun start trade dulu, M5 kan selalu tak gerak banyak macam tu tau. Sekarang gila. Sekarang memang gila. Satu candle M5 100 pip boleh pergi. Dulu tak ada macam ni. Dulu tak ada macam ni. So market tu berubah-ubah. Okay. So ada dua tempat. Kita tengok balik dekat bawah tadi. So ada dua tempat yang kita possible untuk cari sell. Satu daripada engulf type 2 ni. Seperti mana yang Abang Mubarak bagi tadi sell now tadi tu. Kan? Jangan ikut jangan ikut. Mubarak cakap dulu nak dapat 200 pip 2 hari jadi swinger, sekarang 200 pip jadi intraday. Betul, betul. Memang betul. Sekarang ni zaman dah berubah, guys. Zaman dah berubah Zaman dah berubah. Okey. So, satu ialah dekat sini, satu lagi ialah dekat PDH ni So, korang tunggulah kat mana yang dia bagi confirmation untuk korang masuk sell. Satu dekat PDH ni. Kalau dia naik lagi, satu lagi kat engulf type 2 ni lah yang macam Abang Mubarak cakap tadi tu kan. So ada dua tempat possible kita boleh cari sell daripada sini. Okay. Alright. Nak tengok H1 tak? Jom kita tengok H1 sekejap. Okay. Kalau kita tengok H1, kita nak tengok rock block sekejap. Okay. Kalau kita tengok H1 kita nampak dekat sini ada dua rock block, guys. Biar I padam Fibonacci ni dulu. Padam Fibonacci ni. Nampak tak? Okay. Ada dua rock block yang possible price tu boleh terpantul balik ke atas walaupun dia turun ke bawah. Satu ialah possible dia boleh terpantul pada H1 fair value gap ni. Dan mungkin pantulan ni boleh bawa dia sampai ke PDH. Kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Jadi kalau nak scalping kat engulf type 2 ni, boleh je. Terpulang kat korang lah. Kan? Tapi kalau nak pergerakan yang besar macam yang AI dapat semalam, kita kena tengok perjalanan di mana possibility kawasan-kawasan yang
kawasan-kawasan yang ada bullish liquidity telah pun dicantas dulu. Dah pun dicantas. Kalau dia dah dicantas awal-awal, senang kita nak jalan nanti. Senang price tu nak jalan turun jauh-jauh. Okey, ni satu. Okey, satu lagi adalah dekat bawah sini dekat bawah sini. Sini. Ini satu lagi tempat di mana possible rock block lah, di mana price ni mungkin boleh terpantul masa dia turun nanti. Okey. Tapi kalau rock block ni dah tak ada, insya-Allah dia boleh junam jauh sikit lah, kan. Alright. Okay guys, so setakat itu dulu kita punya daily outlook untuk gold untuk hari ni. Kita pun tak nak live lama-lama. Ini pun dah lebih daripada masa ni. Kita sepatutnya nak lebih kurang dalam 30 minit je. So sekarang dah 43 minit. So thank you very much I ucapkan kepada siapa yang join kita punya live hari ni. Quite ramai juga yang join, okay. So kepada siapa yang miss kita punya live kali ni, okay, kejap lagi recording kepada live ni Ai akan download dan Ai akan up dekat dalam Ai punya YT channel. Link untuk pergi ke YT channel Ai ada dekat bio, so korang boleh ready dekat situ. Ataupun korang boleh masuk. Ren Espada cakap arigato Ai. Mentang-mentang Ai baru balik daripada Jepun arigato dia cakapnya. Ataupun korang boleh join Ai punya Rumah Biru. Link ada dekat bio juga. Linktree. Korang boleh masuk Linktree dekat bio. Dekat dalam tu ada link untuk pergi ke Rumah Biru. Dan korang boleh join Ai punya channel dekat situ. Sebab link untuk tengok recording ni nanti Ai akan letak juga dekat dalam situ. Okay guys. So thank you very much. Arigato gozaimashita. Dan hari ni sebenarnya kita ada quiz sebenarnya. Dan quiz tu nanti Ai akan bagi dia punya soalan dia dekat dalam Rumah Biru, dan siapa yang jawab dengan cepat, dengan tepat, dia akan dapat hadiah oleh-oleh daripada Osaka yang Ai bawa, kan. Kita bagi dekat 3 orang 3 orang. Kita buka pada 3 orang. 3 yang paling cepat sahaja. Okey, siapa yang bagi jawapan yang paling cepat sahaja. Okey guys. Thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Amrun cakap, Ai cakap Jepun sikit. Nak cakap apa? Cuba cakap sikit. Nak saya cakap apa? Saya memang boleh cakap Jepun. Kita bagi peluang lah korang nak bertanya-tanya soalan sikit lah. Kan? Rindu pula lah nak reply korang punya message ni. Abang Amrun, nak saya cakap apa? Nani ga hanashitai desu ka? Abang Amrun sang, nani ga hanashitai desu ka? Nak saya cakap apa? Rumah Biru ke? Rumah Biru tu ni tele lah, tele. Nial tanya ni, abang guna account funded apa ya? Saya ada macam-macam. Saya ada macam-macam. Saya ada macam-macam lah. Macam-macam platform yang saya masuk, dan saya tak nak recommend apa-apalah dalam live ni, okay. Kalau nak tahu secara personal boleh DM saya lah. Nanti saya akan bagilah saya punya personal recommendation saya DM kita tak apa ni lah. Kita tak disclose kat dalam live. Ren Espada cakap Kisama namai wa. Kisama ni kan. Okey Ren. Saya ajar awak bahasa Jepun sikit. Kisama ni dia sebenarnya dia adalah satu panggilan yang sangat rude tau sebenarnya. Dia macam kita lah. Macam kita Malaysia ni, kita ada anda, awak, kamu, engkau, ataupun yang apa, yang lagi rendah lagi lu, macam tu kan. So kisama ni yang awak cakap ni, kisama ni dia macam lu tau. Lu apa hal macam tu kan. So macam kisama. Tapi kalau yang versi polite dia macam anata macam tu. Anata tu polite lah. Kimi wa, kimi ke, kimi tu polite. Kamu lah. So anata, kimi. Dia macam bahasa Melayu juga. Dia ada dia punya rank-rank dia. Rank-rank dia juga. Kan macam kita kalau kita cari, kita nak identify orang yang depan kita, yang paling tinggi tak silap Ai tuanku lah kan. Tuanku ke baginda ke, macam tu lah kan. So dia ada rank-rank dia juga. So kisama ni maybe kamu dapat daripada anime lah kot. Kan kadang-kadang anime ni pun banyak juga bahasa-bahasa yang tak berapa nak elok sangat sebenarnya. Amrun cakap dah kahwin ke belum? Oh, nak saya cakap dalam bahasa Jepun, dah kahwin ke belum?
Kekkon wa shite imasu ka? Macam tu. Doko desu ka? Doko desu ka tu maksudnya di mana? Di mana? Doko desu ka? Doko tu doko tu mana? Desu ka tu macam di mana? Macam itulah. Okay. Kisama Naruto. Naruto Kakashi. Tengok dalam Ip Man. Baru tahu dapat ilmu bahasa Jepun. Ya, dia orang ada macam-macam ni lah. Dia ada macam-macam apa orang kata even kita nak cakap diri kita pun saya kan. Macam saya, kita dalam bahasa Melayu pun kita ada saya, aku, gua kan. Macam tu kan. So dia orang pun ada. Watashi, ore, boku, dia ada macam-macam. Dia ada dia punya kata apa, level-level dia lah. Okay guys, thank you very much belajar bahasa Jepun pula. Baru tahu, dapat ilmu bahasa Jepun sikit. Okay, thank you very much. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.